Jangan terima lelaki yang ada 5 ciri ni. Nombor 1, miskin agama. Lelaki yang kurang fahaman agama, yang tak jaga solat, yang abaikan perintah Allah tanpa rasa bersalah. Cuba bayangkan bersama dengan lelaki macam ni. Kalau dengan Allah sendiri pun dia boleh khianat, apatah lagi dengan awak yang cuma manusia biasa. Kedua, lelaki yang tak ada adab dan akhlak. Lelaki ni pemimpin. Macam mana awak expect dia untuk bimbing awak untuk jadi orang yang lebih beradab kalau diri dia sendiri pun kurang ajar, tak sopan, cakap lucah, mencarut. Ketiga, lelaki mata keranjang. Susah sangat nak tunduk pandangan. Suka tengok perempuan sana sini, jeling perempuan seksi kiri kanan, tengok benda tak senonoh dekat social media. Yang keempat, kedekut. Lelaki yang susah nak spend duit, even untuk awak, partner dia sendiri. Not just that, dia sendiri pun blur.